Elok ke kiri. Okey. Ini siapa yang biasa mengundi balik pulau, dia tahu dusun Acun. Tapi saya dimaklumkan kalau apa-apa kena kontak dululah. Kat mana dusun Acun ni? Dia pun adalah orang lama. Orang lama yang pandailah memilih durian yang terbaik lah daripada dusun-dusun yang berdekatan ya, Kampung Genting ni. Kat mana durian? Di manakah dia punya lokasi? White Resort Camp. Okay, White Resort Camp ada tempat training, latihan memandu lah. Okay, latihan memandu. Okay, kemudian ada selikuh ke kanan. Okay, depan tu ada White Resort, ke kanan, ambil ke kanan lah. Ni pusat latihan memandu, ambil dekat tepinya ni, ambil ke kanan. Tengok di luar. Kenapa? Oh, no, ni terang. Dekat pulak sikitnya di luar. Saya tak mai. Telefon kemarin tak buat ada 6 hari bulan baru nak mai. Aku mana nak belanja ni? 6 bulan. Bulan depan. Hai. Sekali lagi. Ha? Yang macam tak ada. Tak, yang macam rasa macam Angin sikit. Tak ada. Ini hari tak ada lah. Petang-petang macam ni hari Tak apa, di 13. Di 13. Okey, baru selesai. Saya mencuba di kedai dusun Acun, Kampung Genting. Saya dapat rasa Anghe dan D2 ataupun tak silap saya namanya Datuk Nina. So saya akan keluar lah daripada dusun ini. Tapi apa-apa pun di dusun Acun ni dia kena call dahululah, sebab takut dia buah dia tidak mencukupi lah. Sebab ada ramai yang menempah dia lah semasa musim-musim durian macam ni. So apa pun kita akan nanti saya akan cubalah pergi dekat dusun yang lain, tengok part yang seterusnya. Okay.